manusia ni kan dia ada satu elemen dalam diri dia yang dia boleh hancurkan diri dia sendiri. Kita memang mampu untuk menghancurkan diri kita sendiri. Manusia memang ada kemampuan itu, dan Allah bagi ikhtiar itu untuk kita hancurkan diri kita sendiri. Berapa ramai orang yang buat keputusan-keputusan dalam hidup yang destruktif, yang sebenarnya menghancurkan diri dia sendiri. So bila kita nak sampaikan mesej tentang self-destructive, kita tak boleh nak guna warna pink ataupun warna kuning. Kita akan guna warna yang menyebut tentang kehancuran, iaitu hitam. Dan masa kita petakan konsep buku tu pun, buku tu dia macam ada jaringan-jaringan represent kepada konsep corak dia maksudnya. Corak depan tu hitam dan putih je. Sebab dia nak menterjemahkan tentang binary thinking, seorang yang nak bunuh ataupun seseorang yang sebenarnya sedang menghancurkan diri sendiri. Sebab orang yang berada dalam fasa tu, dia either aku nak buat benda ni ataupun aku tak buat je. Dia dipilih untuk buat. So dia punya kepala otak dia binary, either A ataupun B, ada hitam ataupun putih. Dia tak ada kemampuan untuk fikir bahawa ada ruang lain ni, ada opsi lain, ada pilihan lain, ada kesana sini. Dia tak mampu nak jump to the complexity of thinking tu. Sebab aku tengah serabut kot. Kan? So itu adalah yang kita bayangkan. To that level kita tentukan tentang warna. Dan kalau contoh buku emosional, macam buku yang sedikit bercakap tentang emosi, kita akan rendahkan sedikit color dia, bergantung kepada mesej. Kalau buku tu cakap tentang trauma, kita akan tinggikan tone color dia. Sebab trauma is dark, heavy, sesuatu yang sangat pekat dalam diri kita, dalam memori kita. Jadi kita perlukan sesuatu yang mewakili perasaan-perasaan itu dalam bentuk warna visual. Dan untuk menyambung yang Tuan cakap tadi tentang manusia ni self-destructive behavior tu, berbalik kepada point dalam juzuk 24 tak silap, Tuan cakap pasal tentang memilih yang suka, yang susah. Betul. Sebab Tuan saya ingat saya ingat tentang memilih yang susah tu actually agak mahal, dan saya ada benda yang saya nak tanya sebenarnya tu, tapi guys korang kena tunggu je lagi. And saya terfikir macam, okay, saya faham dari segi perspektif warna yang Tuan maksudkan, tapi macam kenapa warna biru pasal Quran, apa kena-mengena? Bukan warna hijau ke tenang? Apa yang Tuan nampak? Pertama, saya warna biru ni dia mewakili satu mesej, iaitu kesaujanaan ataupun yang disebut sebagai kelapangan. Sebab tu langit warna biru. Okey. Sebab dia lambang dia besar dan kita tak tahu ukuran dia kat mana. So tu satu. Yang kedua adalah kerana dia ada satu unsur ketenangan dekat situ. Tapi ketenangan itu ironinya adalah sesuatu yang tak boleh diukur. Sama macam kita tengok langit lah. Okay. Gila. Jadi bila saya selalu, bila saya tulis buku tentang Quran, saya akan selalu fikir kata, ni hanyalah sekadar perjalanan kecil untuk pergi ke hujung yang tak kesampaian. So dia, perjalanan mencari makna Quran ni adalah perjalanan yang sangat panjang. Kadang bila kita dah mati pun belum tentu kita akan sampai ke hujung makna tu. Garis akhir kata inilah maknanya. Kita akan always looking, seeking, quest, mencari dan mencari. Dan saya membayangkan ia bagaikan terbang ke angkasa ataupun naik ke langit. Kita akan naik lagi. Kita mana tahu hujung dia kat atas macam mana. Cuma kalau dari sudut sains pun kita tak tahu hujung tu apa. Kita naik lagi, lepas daripada galaksi ni, kita keluar daripada galaksi kita keluar lagi kan. Sebab kita hanyalah sekadar manusia yang sedang mencari itu. Dan bila kita tengok daripada perspektif Quran,